saya setuju dengan apa yang YB Rafizi kata. Memang nepotisme semakin membarah. Tetapi saya pelik kenapa dia cakap sekarang berkenaan dengan Nurul Izzah, memandangkan Nurul Izzah walaupun ialah Nurul Izzah pertama kali akan bertanding sebagai timbalan presiden, tetapi dia pernah menjadi naib presiden selama 15 tahun. Jadi saya tak nampak apakah perbezaan kalau dia naib presiden bukan nepotisme, bila timbalan presiden dia nepotisme. Tapi bagi saya nampaknya kalau cabar jawatan dia sendiri baru nepotisme lah. Kalau tidak tak ada masalah. Masa dulu pun nepotisme, tapi sebab tak cabar Rafizi dia tak jadi nepotisme. Kalau satu pasukan tak apa. Saya paling suka bila dia sebut ni, kau dah tikam aku, kau nak ajak damai. Itu memang, yang tu saya rasa itu memang saya respect Rafizi lah. Dia antara ucapan terbaik dia sepanjang dia jadi menteri ni lah. Yang tu memang saya rasa rupanya Rafizi ni anak jantan jugalah. Ramai yang sindir. 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 Ya, topik kita. Hero lawan Piko. Silap, damai. Hero lawan damai. Antara Raja Formula lawan anak papa. Reformasi dia tak bagi pakai. Jadi kita dah masuk minggu kedua kempen Rafizi lawan dengan Nurul Izzah. Dan ramai yang sindir sebab kelihatannya macam Rafizi ni bersungguh-sungguh dia, sebab dia nampak macam-macam lah orang kata macam Rafizi macam nampak dah nak kalah lah ni. So dia pergi for the broke lah kan. Maksudnya dia betul-betul dia cakap dalam dia punya ceramah-ceramah, ceritakan segala keburukan tentang PKR ni. So apa pandangan Tim Imbok? Tim Imbok, ya, Naim. Mantan Tim Imbok, Naim, dan mantan Tim Kartel. Afif. Seperti saya pernah sebut sebelum ni, jangkaan awal saya memang YB Rafizi akan kalah lah untuk pemilihan kali ni kerana dia berlawan dengan darah Anwar sendiri kan. Jadi bila kita lihat pada penghujung persaingan yang mungkin agak sikit sengit ni, kita boleh nampak lah sekarang ni mungkin mood Rafizi tu dah sedikit down dah. Dah mungkin nampak yang dia nampak bibit-bibit kekalahan tu. Dia dah start sebut kalau dia kalah dia dah akan berhenti menjadi menteri. Dia kata bila dia dah bukan menteri dia boleh lebih bersama dengan akak umbi untuk berlawan, untuk berkempen. Dia memang tak perform pun. Kalau dia tak kalah pun dia patut resign je. Tak, bagi saya dia ada ataupun tidak ada, tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Kerajaan masih beroperasi. 15 sampai sekarang dia tak jumpa-jumpa. Padu dia jadi podah. Yang tu dia dah tai chi lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia ada tu dia tak ada macam. Design aja lah. Tapi betul lah. Jadi seperti apa yang Datuk ada sebut tadi, nampaknya bila dia nak habis ni, dia dah tahu dia nak mati. Sekarang ni dia kamikaze lah. Sekarang dia boleh cakap apa saja yang dia nak. Dia boleh start bongkarkan semua benda. Dia boleh start cakap yang nepotisme semakin membarah di dalam parti, sedangkan nepotisme dah membarah dalam parti sejak permulaan parti itu sendiri. Takkan dia tak sedar benda tu. Yang tu saya tak pastilah. Parti keluarga dan rakan-rakan kan. Saya kena sebut satu perkara lah. Dia kata saya setuju dengan apa yang YB Rafizi kata. Memang nepotisme semakin membarah. Tetapi saya pelik kenapa dia cakap sekarang berkenaan dengan Nurul Izzah, memandangkan Nurul Izzah walaupun ialah Nurul Izzah pertama kali akan bertanding sebagai timbalan presiden, tetapi dia pernah menjadi naib presiden selama 15 tahun. Jadi saya tak nampak apakah perbezaan kalau dia naib presiden bukan nepotisme, bila timbalan presiden dia nepotisme. Tapi bagi saya nampaknya kalau cabar jawatan dia sendiri baru nepotisme lah. Kalau tidak tak ada masalah. Masa dulu pun nepotisme, tapi sebab tak cabar Rafizi dia tak jadi nepotisme. Kalau satu pasukan tak apa. Dulu selalu Sekarang
sekarang dah hiruk pikuk sikit lah hubungan tu. Jadi itulah sekarang ni kita boleh nampak YB Rafizi sangat-sangat agresif. Start cakap apa, Nurul Izzah guna robot Vietnam untuk boost dia punya social media posting, menarik tu, boost kan? dia punya live. Dia kata sejak bila pula PKR ni ada cabang dari Vietnam. Oi, saya sangat terhibur lah dengar. Saya jarang suka dengar ucapan Rafizi ni. Tapi baru-baru ni saya in tune lah, saya tergelak juga boleh. Saya paling suka bila dia sebut ni, kau dah tikam aku, kau nak ajak damai. Itu memang, yang tu saya rasa itu memang saya respect Rafizi lah. Dia antara ucapan terbaik dia sepanjang dia jadi menteri ni lah. Yang tu memang saya rasa, rupanya Rafizi ni anak jantan jugalah. Bila dia kata begitu, kau ajak damai, kau dah tikam aku, kau pun nak ajak damai. Tu memang hero lah. Tapi tu memang ucapan atau kata-kata orang yang dah berserah kalah dah. Orang-orang yang dah kecewa, dah bitter. Dia dah suruh undi ni Nurul Izzah, kalau tidak menampakkan bahawa akar umbi tidak menyokong Anwar Ibrahim. Yang tu saya rasa dia kata ironik tu. Dia Sarkastik lah. Dia cuba. Tapi sebab saya difahamkan pemilihan keadilan kali ni ada lebih kurang 3,000 perwakilan. 30,000 perwakilan. Bukan 200,000. Untuk yang pemilihan di peringkat pusat ni 30,000. 30,000 aja. 30,000. Yang saya difahamkan lah. Dengarnya kata 30,000. Kita nak tengok lah sama ada dengan jumlah perwakilan seramai ini, apa sebenarnya turnout yang akan jadi, mana keputusan. Tapi tak hebat jugalah. 30,000. Amnul 160,000. Satu ramai juga yang memilih. 30,000 je yang memilih pusat. Kalau tak salah 30,000 kan? Dia punya. Tak pasti. Cuma yang saya nak tengok nanti adalah bila pemilihan ni berlangsung, kita nak tengok keputusan tu. Kalaulah kata Izzah menang satu hal, adakah keputusan tu tipis atau tidak? Dia worst case scenario, bukanlah worst case, mana paling best kalau saya tengok Rafizi menang. Okay. Best kenapa? Mungkin boleh ulas. Terbuktilah bahawa ada penolakan terhadap Nurul Izzah. Nurul Izzah yang menjadi proksi kepada Gus Anwar. Tetapi kalaulah keputusan tu juga tipis, mana keputusan pemilihan tu, undi dia tu majoriti dia tak besar, mana Izzah menang mungkin dengan majoriti yang tipis, pun juga akan menunjukkan bahawa the party is divided. Betul. Tetapi dalam drama sepanjang tempoh 2 minggu ni, saya tengok memang disiplin parti memang out dah lah, dah tak cerita dah ni, tak ada disiplin parti, Langgar saja ni. washing dirty linen in the public, mencuci kain busuk di tengah jalan lah, gitulah. Ini yang berlaku sekarang. Dan saya tengok ni dalam keadaan yang sangat bukanlah saya gembira, sebab saya pernah duduk kat parti tu. Sedikit sedih. Bukan sedikit gembira. Gembira-gembira sebab akhirnya mereka, orang-orang yang kononnya dahulu ni memanggil kami dengan pelbagai gelaran dan sebagainya, inilah rupa mereka yang sebenar. Di saat waktu dulu kami kena serang teruk, walaupun saya secara individu kalah dalam pemilihan pada ketika itu, tetapi pasukan kami menang. Datuk Seri Azmin menang sebagai timbalan presiden, mana sokongan tu real daripada Kaumbi. Katalah nasib yang sama menimpa kepada Rafizi, mana Rafizi kalah dalam pemilihan. Saya tak tahulah berapa ramai yang akan keluar dengan Rafizi. Tapi yang masa Adakah Rafizi akan keluar atau tidak, tu satu perkara. Dia dah kata dia akan letak jawatan sebagai menteri. Kalau dia tak letak jawatan sebagai menteri, kalau dia kalah ni, saya minta Naim duduk depan pejabat dia untuk letak plakat suruh dia letak jawatan, remind dia. Keduanya, kalau dia keluar parti, kita nak tengoklah berapa ramai yang ikut dia. Sebab akhirnya satu benda yang mengesahkan sama ini, apa yang kita cakap tentang parti keadilan ni adalah, memang parti ini telah membuktikan kepada dunia dan juga kepada rakyat Malaysia terutamanya bahawa parti ini memang milik Anwar dan keluarga semata. Rakan pun saya rasa tak ada. Rakan ni hanya untuk ditunggangi, dan kalau rasa nak dipotong, dia akan dipotong. Sekarang Rafizi, dulu Azmin Ali. Dalam tempoh tu adalah Tan Sri Khalid Ibrahim dan sebagainya. Kita tengok ada beberapa tokoh-tokoh lain.
Datuk Seri Saifuddin Nasution yang ada cita-cita nak jadi Timbalan Presiden dah berapa kali bertanding, dan baru-baru ni pun ada bibit-bibit nak bertanding. Dalam tempoh nak hantar borang pencalonan tu, waktu tu lah pejabat dia kena raid dengan SPRM. Pegawai dia kena tangkap dengan SPRM. 3 orang kena tahan dengan SPRM. Dia pun tak masuk pencalonan. Now Rafizi kena. Saifuddin pun dah kena. Lepas ni saya tak tahu lah. Saya takut sahabat saya Amiruddin Syahri lah yang kena. Oh, dia Dia pula lah next target sebab kalau Nurul Izzah jadi Timbalan Presiden, Nurul Izzah jadi Timbalan Presiden, adakah Nurul Izzah akan stay hanya sebagai Timbalan Presiden? Dia mesti akan nak ada jawatan kerajaan. Sama ada dia dilantik senator masuk dalam kabinet, atau satu lagi kajang move akan dibuat di Selangor untuk menggantikan Menteri Besar Sang. Ini juga boleh berlaku, possible. Ini semua possibility yang berlaku. Kerana benda ni bukan tak pernah buat, dah pernah buat, dan ni sejarah PKR. Dan sebab tu saya merasakan pemilihan ni dia akan ada banyak ripple effect untuk kita tengok ke depan. Sebab antara benda yang saya rasa pasti adalah Datuk Seri Anwar sendiri melihat dalam Pakatan Harapan tidak ada lagi calon yang boleh menggantikan dia. Dan dia tengah nak projek untuk Nurul Izzah menggantikan Datuk Seri Anwar. Atas alasan saya merasakanlah ditakdirkan pada pilihan raya akan datang atau ke depan ni, katalah kerajaan ni collapse, kalah, kepentingan Datuk Seri Anwar tu akan terjaga kalau Izzah masih ada di situ. Itu saya punya jangkaan. Tapi macam Rafizi dia dah mainkan naratif. Dia tak percaya kepada sistem. Kan? Betul. Pada awal lagi dia dah tunjuk bahawa sistem ni boleh dihack, sistem ni boleh ditipu. Baru-baru ni dia kata aplikasi atau vendor aplikasi tu, sistem tu dipilih oleh parti secara senyap-senyap. Jadi itu satu dakwaan yang sangat serius lah. Tapi hari ni Fuziah Saleh telah contradict lah statement tu. Dia kata yang tidak, sebenarnya untuk pemilihan vendor tu dibuat di dalam meeting PKR, dan dia kata Rafizi hadir, tapi Rafizi tak kata apa. Jadi sangat menarik lah isu-isu pemilihan PKR ni. Saya rasa kalau saya nak tuliskan satu-satu isu ni memang tak cukup hari lah, kerana ialah berkenaan dengan sistem tu boleh dihack lah, berkenaan dengan pemilihan sistem tu. Yang ni kata dibuat secara senyap, yang ni kata tidak, sebenarnya kau ada tapi kau tak bercakap. Jadi dia setiap hari ada pembongkaran yang menarik baru, yang menarik yang keluar. Tapi Naim, macam Naim lama dengan Rafizi. Bahkan Naim come into political punya scene ni through Rafizi. Dulu Naim, saya percaya Naim part of the team yang brandingkan lah Rafizi campaign sebagainya. Dulu ada bina semula negara. Now hero. Hidupkan idealisme reformasi, ada pula di huruf kecil dalam ujian kuasa. Hero. Hero ni mungkin nak lawan damai lah. Hero pikuk porak-poranda satu lagi damai, tenang, tenang, macam itulah. Kenapa sampai teruk sangat dia punya kempen ni? Saya betul-betul tak tahu siapa yang dalam pasukan Rafizi yang come up with this idea lah. Kemungkinan besar mungkin dia sendiri. Tapi bagi saya idea yang memang susah untuk dijual, kerana macam mana kita sebagai pemimpin di dalam parti, kita menjualkan chaos, kita menjualkan hiruk pikuk, porak-peranda kepada parti. Di antara kedamaian dan porak-peranda, saya rasa pilihan dia mudah. Jadi sama ni memang Rafizi lah yang memporak-perandakan PKR ni. Saya rasa Ibrahim yang memporak-perandakan PKR ni. Kita tak tahulah. Kita kena tengok keputusan pemilihan tu nanti. Tapi saya baca tulisan Jocelyn Tan. Jocelyn Tan menulis, dia ambil lah beberapa pemimpin dalam PKR. Salah seorang ni saya ingat Satu Iskandar. Yang lain saya tak pasti, tapi mungkin ada Saifuddin ke atau orang lah. Dan daripada tulisan Jocelyn Tan apa kesimpulan yang saya dapat? Pertamanya, memang kenapa tiba-tiba Nurul Izzah ni diminta untuk bertanding Timbalan Presiden adalah kerana seolah-olah Rafizi ni dah tak boleh dikawal. So, diceritakanlah ada pertengkaran yang berlaku dengan Rafizi sampai pegawai-pegawai dekat luar pintu. Rafizi dengan Anwar Ibrahim kan bertengkar. Rafizi tak setuju dalam mesyuarat, mereka bertengkar sampai pegawai di luar pintu dengar lah.
maksudnya tak boleh handle revisi. Masalahnya formula untuk tidak boleh handle revisi ni, solutionnya adalah dengan bawa anak dia jadi timbalan presiden. Dia kalau bertengkar kat rumah orang tak dengar. Nanti dia akan jadi mesyuarat dapur lah. 3 orang tu lah. Sebab dekat Sungai Long tu, dia dekat Tibok nombor 2 tu, dia belakang tu dia kosong sikit. Jadi dia kalau bertengkar pun tak dengar lah sebab jauh kan. Dan yang menarik dalam tulisan Joris Sultan juga kan, selain daripada menggambarkan bahawa Nafizi ini susah nak dikontrol, dan sebab tu Anwar nak mengganti, perangai Rafizi yang teruk rupanya, yang menjerit-jerit, yang menghentak-hentak meja, dia sebut macam tu lah. Lebih kurang lah, maksudnya ini dia ada side of Rafizi yang kita rakyat mungkin tak nampak, tapi diceritakan oleh pemimpin-pemimpin PKR. Tapi satu benda lah tu bila saya tengok apa yang berlaku 2 minggu ni, the way Rafizi respond, the way Izzah pun respond. Izzah pun ada fair share of criticism dalam tempoh kempen ni. Kalau tengok ucapan dia, dia bukan ke laut tapi macam mabuk. Saya satu ucapan tu saya tak faham. Generasi sandwich. Yalah, generasi sandwich tu saya faham lah terminologi yang dia nak pakai tu. Memang there is a terminologi generasi sandwich describe generasi sekarang yang umur 30-40 yang tertekan, kena jaga mak ayah yang sakit, nak kena tanggung anak lagi. Sandwich lah. Okay. Tetapi apa yang dalam satu ayat tu, phrase tu, saya tengok apa benda yang kau nak sampaikan ni? Nak sampaikan. Nak kata tak, jelah, kalau jelah bersatu ni orang selalu kutuk ada apa, Mak Jagon. Dalam PKR ni saya boleh sebut ni Minah Jagon lah. Minah Jagon lah. Minah Jagon. Tapi serius ni, memang saya tak faham. Ucapan dia tu saya tak faham. Apa sebenarnya? Jadi, kalau Datuk tengok benda ni, PKR ni parti utama dalam Pakatan Harapan 1. Dia juga adalah parti Perdana Menteri. Ya. Okay. Pertandingan nombor 2 dalam PKR begini rupa. Sebelum ni, tak lama sebelum ni ada pemilihan parti juga. Parti Bersatu. Pemilihan kita tak berjalan dalam keadaan seperti ini. Tenang, betul-betul damai. Betul-betul damai. Seriously damai. Dan kita hanya bercakap soal mengenengahkan idea dan juga apa kerja yang kita nak buat, apa yang kita boleh sumbang pada parti. Dan transisi yang teratur. Ini beza. Tak hiruk pikuk lah. Tak hiruk pikuk. Beza tanpa menghalang demokrasi. Ini beza cara kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dengan just imagine kalau timbalan presiden punya pemilihan yang tak ramai pun terlibat ahli keadilan ni, hiruk pikuk seperti ini. Bayangkan dalam kabinet, dari segi koordinasi, dari segi pentadbiran kerajaan, bagaimana mereka ni mesyuarat kabinet tiap minggu hari Rabu, jumpa mungkin 3-4 jam. Habis tu saya tak percaya ada coordination. Saya tak percaya Rafizi respon dalam WhatsApp group kabinet, contohlah. Atau satu benda. Satu lagi ni, perangai-perangai yang merajuk cuti panjang ni apa semua. Ya. Dan saya merasakan mungkin the way that they communicate, benda tak setuju, kita letak tepi, tak payah buat. Dan ini translate apa yang berlaku dalam pemilihan PKR ni, summarize the performance of PMX punya government ni daripada hari pertama sampai sekarang. Tiba-tiba dia tak nak merasmikan apa? Kongres. Tak nak rasmi kongres lah apa semua. Jadi benda yang dalam pengalaman saya dalam politik lah, mana-mana parti tak ada kes macam ni tu. Tiba-tiba merajuk, walaupun kita sebagai timbalan presiden ni selalu orang jalan juga kan, laksanakan juga. So cuba bayang bukan bayang lah, memang benda ni ada depan mata kita. PMX ada menteri seperti Rafizi, ada menteri seperti Tiong, ada menteri seperti Ngakomeng, Mat Sabu yang nak ambil Turki daripada Russia nak sampai untuk Christmas. Kan babi. Pada ini ke rupa kabinet PMX yang nak dibangga-banggakan? Macam tu lah, TPM tu kan 47. TPM tu saya cerita lah, saya malah. Saya kalau tengok ni semua ni dalam kabinet ni, yang saya nampak boleh function sikit, saya nampak TPM 2 lah. Atau Sri Fadilah lah. Aku macam tak function. Okey lah, nampak lebih damai lah. Nampak lebih teratur. Damai lah. Walaupun dia tak bagi juga. Tapi tak nampak function. Tak bagi juga peruntukan dan sebagainya. Saya pun tak. Saya selesaikan masalah peruntukan pun setahun ber. Alah tu saya percaya PMX lah.
Yalah. Jadi saya Benefit tengok of the doubt. benefit of the doubt. Jadi saya tengok kalau beginilah rupanya orang yang berada di keliling PMX. Jadi negara ni nak menuju ke mana? Itu yang Kerajaan campuran PH ni nak menuju ke mana? Kalau sebab tu saya nak tanya pada terutamanya majoriti rakyat lah, pengundi-pengundi, baik penyokong tegar DAP, penyokong tegar PKR dan sebagainya. Ini ke rupa kerajaan yang nak dibanggakan? itu memang teruk. Itu sebab saya pun bila saya study ada orang beritahu pada saya lah, sistem pemilihan PKR ni, kenapa kepala-kepala dicantas. Dia kata setiap cabang tu boleh bawa berapa perwakilan? 100. So 100, kemudian kepala yang dicantas ni, kalau kata ketua cabang tu, dia boleh bawa dalam 40 orang. Maksudnya 40% of the votes. Jadi bila cantas kepala ni, badan tu sebenarnya masih dikuasai oleh kepala baru. Betul lah Yang kedua, 2 hari sudah Malaysia kini dedah kan. Sebenarnya dalam pemilihan PKR ni, begitu banyak duit dia punya. Mewah sungguh. Dia kata untuk dia sebab sistem ni boleh buat pakai phone kan. Pakai phone, kan? Jadi pengundian diuruskan oleh seorang kapten dalam satu cabang Dan yang buat undi tu bukan orang mempunyai diri, tapi sebenarnya kapten. Kapten yang tangkap gambar, ambil video apa semua, kapten yang undi dan sebagainya. Dan kemudian kat situ lah dia kata ada elemen-elemen duit kopi lah, bayar pada kapten lah. So, untuk 3,000 undi, katanya, ketua cabang tu terpaksa belanja sampai 2,000. Satu. Kedua, dekat sinilah yang berlaku manipulasi. Bila kita buat sistem demokrasi, sebenarnya undi itu, orang tu pergi secara fizikal dia undi. Bukan orang lain yang masuk ke undi. Dengan sebab macam semalam mungkin berbayar dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kita tengok apa kelemahan sistem ni. Bila individu tu bila sistem pemilihan macam ini, dia punya bila kita rasuah orang untuk undi tu, itu sebab yang Rafizi cakap tu post mortem. Maksudnya Rafizi kata dia ada ketua cabang yang boleh kira. Sebenarnya kami tahu sebenarnya ada 350 vote. Mana tak tahu. Dia yang vote kan. Dia yang bayar orang tu, dia yang bayar duit kopi apa semua, 350 vote. Tiba-tiba bila result keluar, kurang daripada 350. Yeah. So maksudnya sistem pemilihan PKR ni memang teruk, boleh dimanipulasi, boleh masuk unsur-unsur rasuah politik dan sebagainya. Dan akhirnya kita tak boleh percaya demokrasi yang berlaku dalam sistem PKR. Saya ada pengalaman sikit lah Badan Tanpa Kepala ni. Saya pengalaman 2 kali bertanding pemilihan dalam PKR ni. Kali pertama saya bertanding peringkat pusat sebagai timbalan Ketua Angkatan Muda. Ketua saya masa tu, calon ketua saya masa tu, Datuk Seri Amiruddin Syahri. Dia ketua, saya timbalan. Masa tu kami bawa AMK baru. Jadi kami pun kempen seluruh negara, gedebuk-gedebak. Masa tu we are leading. Tapi masa tu pemilihan masih pakai ni lah. Masa tu pakai fizikal. Kemudian bila kita masuk kepada hari pemilihan tu, sebab dia berjalan negeri-negeri lain-lain kan. Waktu yang berbeza-beza. Sehinggalah berlaku quite a tight race di antara Yang Berhormat Nik Nazmi dengan Datuk Seri Amiruddin Syahri. Masa tu ni 2 tokoh muda lah. Saya masa tu dah leading jauh lah sebagai timbalan. So saya punya kedudukan dah secure. Sampai satu ketika pemilihan yang dibuat dah buat kali pertama, kemudian tiba-tiba dibatalkan. Ada cabang lah. Cabangnya cabang persiangan. Bila dibatalkan cabang persiangan tu, Saudara Naim dah senyum-senyum sebab dia tahu. Waktu kali pertama cabang persiangan tu kami menang. Kali kedua dibuat pemilihan semula, cabang tu kami kalah. Dan menyebabkan undi Amiruddin jatuh banyak dan akhirnya dia kalah dalam pemilihan tu.
kepala kalah, badan semua menang. Jadi badan tanpa kepala ni saya nak ribat Fizi. Dia bukan baru berlaku. Dulu benda berlaku. Dulu dah berlaku. So dia bukan soal sistem. Dia soal culture. Memang budaya PKR tu badan tanpa kepala ni memang berlaku. Sebab apa? Saya nak buktikan benda. Itu kali pertama saya tanya. Saya menang, Aminuddin kalah, pasukan kami bawah semua. Okey. Masuk 2018, saya menawarkan diri sebagai ketua. Saudara Hilman bertanding sebagai timbalan ketua. Dan juga saya tag team dengan Hilman lah. Masa tu kami lawan Naim lah. Naim tanding masa tu? Exco. Tak, saya tak tanding. You tanding ke, cabang saja. Ketua cabang. Ketua cabang. Pasal Seputih. Kepung. Kepung. Dan memang saya tak dapat lah. Cabang Kepung memang tak undi saya lah. Kosong. Alim. Saya nak Belum habis. hari sebelum YB Afi bawa hotel lah. Tak ada. Saya, Saudara Hilman dan kemudian kami semualah tanding. Lawan dengan Saudara Akmal Nasir. Kami AMK Masa Depan. Masa tu Akmal Nasir apa? Apa you punya team? MK Reformasi. MK Reformasi ya? Sampai ada, saya tak ingat lah. So Akmal Nasir lawan. Jadi senario yang saya hadapi pada pemilihan yang pertama berulang. Yang mana akhirnya lagi sekali cabang pensiangan. Bukan Julau lah. Dan Julau. Kali ni tambah sikit. Dia ada dua. Pensiangan dengan Julau. Julau ni paling menarik. Dalam tempoh satu malam, keahlian di Julau ada 15,000 orang. Boleh buat. 15,000 orang. Boleh buat. Hebat parti PKR ni. Jadi, di Julau dan pensiangan kali pertama buat pemilihan memang saya kalah. Tetapi margin dia tak besar. Jadi, saya tengok, saya dah dapat tampung dengan bahagian-bahagian lain. Jadi, bila tengok tu nampak, ini nampak macam jadi sengit macam ni, dah boleh menang lah. Tapi sebab nak memastikan supaya Akmal Nasir menang, maka pensiangan dibuat lagi sekali. Buat lagi sekali. Boleh buat. Ini PKR. Cepat sikit kita Jadi buat lagi sekali. rumuskan. Bila buat lagi sekali, saya kalah dengan julat yang lebih besar di pensiangan dan Julau. Yang mana akhirnya saya kalah pemilihan tu, undi seluruh negara, saya kalah dengan 42 undi. Beza hanya 42 undi. Jadi bila saya menang Taman Medan 30 undi tu saya tak heran lah. Biasalah sebab saya pernah kalah 42 undi. Hampir hat-trick kalah. Ramai yang sindir, kita berhenti dulu, kita sambung selepas ini.